Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Istana Negara, Kuala Lumpur hari ini sempena lawatan negara Presiden Singapura ke Malaysia yang berlangsung hingga 15 Julai. Lawatan itu diadakan atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan merupakan kunjungan balas selepas baginda mengadakan lawatan negara ke Singapura pada 6 hingga 7 Mei 2024. Sepanjang lawatan, Presiden Tharman dijadual menghadap Sultan Ibrahim dan Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia menghadiri majlis santapan negara serta mengadakan beberapa pertemuan rasmi dengan pemimpin kerajaan dan sektor ekonomi. Beliau turut dijadual mengadakan program di Selangor termasuk menghadap Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah serta bertemu Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia dan Singapura. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fela Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fela Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk terma dan syarat.